Okey, jom kita berkenalan dengan app Estel. Okey, jom kita buka app Estel. Okey, sambil kita menelaah sama-sama. Okey. Alright. So, dekat dalam app Estel atas kali ni adalah wallet balance. So, segala e-wallet Estel yang kita belum keluarkan duduk kat sini. Okey, kalau kita nak send dekat orang, kita boleh scan je QR dia untuk send dekat dia. Dan dalam masa 1 saat, duit tu masuk teruslah kat dia. Okey, kemudian dekat sini, airtime balance. Airtime balance adalah duit top up yang kita belum guna lagi. Okey, dia ada expired date dia. Kemudian kita ada e-com balance. E-com balance ni commission yang HU belum lancarkan lagi tau. Okey, kemudian dekat sini adalah plan yang kita tengah langgan bulan ni. So bulan ni berapa plan apa saya ambil? Easy 50. Kemudian ada expired dia. Data plan habis dalam masa 30 bulan Julai 2026. Kemudian ni baki internet yang saya belum gunakan. Maksudnya masih ada baki banyak ni. 985 gig. Okey, lepas tu kat sini pula ada button reload. So kalau awak nak top up dekat diri sendiri, boleh awak ubah je nombor telefon awak kat sini. Pilih nombor telefon mana yang awak nak top up. Kemudian awak pilih awak nak top up berapa ringgit. Dan dekat sini juga kelebihan dia, awak boleh top upkan dekat orang lain. Okey, kalau nak top upkan orang lain, awak masukkan nombor Estel mereka di sini. Okey, pastikan masuk nombor yang betul kod 6010 macam tu. And then ambil sekali nombor tu, lepas tu continue. So after you continue, you pay lah macam biasa. Pergi bayar online banking kat sini. Boleh tekan next, boleh bayar pakai online banking boleh, debit card boleh, credit card boleh. Nak tarik duit daripada Touch and Go untuk bayar top up pun boleh, no problem. So all in one boleh connect dekat sini. Okey, baik. So itu button reload. Okey, so apa sahaja aktiviti berlaku semasa anda reload kepada nombor sendiri ataupun nombor orang lain, anda boleh tengok dekat sejarah ni. Dekat sejarah ni, Allahu Akbar. Dekat sejarah ni kejap macam ni. So awak top up banyak mana, awak top up kat nombor siapa, semua ada tulis aktiviti kat sini. So kalau nak tengok detail, tekan view detail. Macam tu. So dapat free campaign airtime, maksudnya HQ tambah top up kita RM5. Kita top up RM50 ke atas, kita dapat free top up RM5 daripada HQ. So semua kita boleh tengok kat sini. Kalau nak tengok bulan lepas, you boleh scroll kat sini. You boleh scroll down kat situ. Okey, lagi dekat history ni juga ada bahagian mall. Kalau awak dah beli USK, dia ada tulis tercatat. And then untuk insentif, awak boleh buka this month punya. So segala komisen berlaku dekat level 5, level 4, level 8, level berapa-berapa level yang you ada komisen, semua akan dicatat kat sini. So you boleh load juga untuk baca semua sen-sen ni. So kalau nak tengok detail, senang tekan je situ. So nampak, dia kata ID ni, nombor telefon ni yang top up, kita dapat komisen 1.5 macam tu. Okey, seterusnya kita pergi bahagian wallet. Okey, kalau tak ada aktiviti wallet, kita tekan situ. Dan kalau tak ada aktiviti e-com, kita tekan juga situ. Kalau wallet ni bulan lepas pun boleh. So kita boleh eja-eja tengok apa segala transaction kita, nampak. Ni kalau kita keluar duit, semua dicatat. Semua dicatat dekat wallet ni. Okey, itu dah bahagian history. Okey, kemudian kita punya data plan. Secara detail kita boleh tengok dekat sini. Okey, ni adalah baki duit saya tadi, plan detail yang saya tengah langgan sekarang. Okey, carry forward data adalah data yang tak habis pada bulan sebelum-sebelum ni. So saya dah ada carry forward daripada bulan-bulan lepas yang tak habis, adalah lebih kurang 482 GB. Current data adalah data pada bulan yang sekarang. Kemudian FBI ni apa? FBI ni adalah data percuma yang HQ beri kat kita. So ada 5 GB. Okey, kemudian call dia tulis ada 1000 minit. So maksudnya unlimited data kat sini lah. And then SMS, ada berapa SMS? Kita tak pernah SMS orang. So adalah 10/10. So roaming ada 3 GB. Sebab langgan plan RM50 memang ada 3 GB roaming ke 3 negara percuma. Okey, kemudian kalau kita nak cek nombor-nombor kita yang lain, kita boleh ubah-ubah nombor-nombor kita kat sini Okey, lagi plan data siap. Okey, kemudian kita tekan wallet pula Tadi button nombor 1, sekarang kita pergi button wallet. Okey, dekat sini kita boleh guna wallet kita ni. Kita ada receive ke, transfer ke, kita nak reload, nak tambah ke, boleh. Okey, so dekat sini ada segala transaksi kita. Kita boleh tekan view all ni untuk kita view all. Okey, alright, lagi kita boleh registerkan orang, anak-anak beranak kita, tekan add. Boleh juga nak register pakai button ni. Okey, kemudian kita boleh tekan mall untuk kita shopping, merchandise ke, baju ke, semua ada kat sini. So kita boleh shopping kat sini. Plan, total plan pun kita boleh tengok kat sini juga. Cuci-cuci mata. Kemudian reload pun boleh kat sini. So
Tengok, reload for myself ada, reload for others pun ada. So tinggal nak godik je button-button ni, okay? Alright, apa yang ada dekat add to cart semua boleh tengok wak. Transaction, segala transaction. Okay, so seterusnya saya akan terangkan butang yang terakhir, iaitu butang insentif dekat video part 2. So see you guys dekat video sebelah.